Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dr. Ustaz Yusri Bakir telah ditakdirkan menjadi calon nombor 1 di N48 Air Kuning ini. InsyaAllah kesiapsiagaan kita di mana jentera di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sarani Muhammad telah menggerakkan sejak beberapa ketika yang lalu. Kita mengharapkan komposisi pengundi-pengundi dari pelbagai kaum di Tapah, khususnya di Air Kuning ini, akan memberikan sokongan dan dokongan pada beliau. Keduanya, saya merasakan bahawa gerak kerja yang telah dilakukan oleh Yang Amat Berhormat MB selaku pengarah pilihan raya, maka jentera ini telah bergerak dan kami tidak berhajat untuk mengadakan ceramah secara besar-besaran. Sebaliknya, kami lebih menyantuni pengundi-pengundi di sekitar Air Kuning ini. Ketiganya, kita tidak menjanjikan sebarang pembangunan, tetapi yakinlah dengan terpilihnya Ustaz Yusri ini, pembangunan akan diteruskan, dan secara kebetulan Air Kuning adalah di kawasan luar bandar, maka insyaAllah KKDW akan memikirkan tentang pembangunan infrastruktur yang berterusan, dan kita harap pundi-pundi di Air Kuning ini akan dapat memberikan sokongan kepada beliau, kerana beliau berjanji dengan saya untuk memberikan kesinambungan perkhidmatan sebagaimana yang telah diberikan oleh Allahyarham Haji Isham Syahrudin. Dan selanjutnya, saya memberikan keyakinan penuh kepada Yang Amat Berhormat pengarah pilihan raya N48 Air Kuning ini untuk melakukan gerak kerja yang luar biasa, insyaAllah, kerana kita mempunyai calon yang baik yang boleh memberikan perkhidmatan terbaik untuk pengundi dan penduduk-penduduk di Air Kuning ini.